Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni 17 Februari 2026. Update terbaru aku camping di Kasra Sahom, Kampar. Okay, mesti yang banyak dah tahu kan, Kasra Sahom ni dah famous dah. So kita akan jalan-jalan sikit lah dekat campsite ni, buat review gitu-gitu je lah. Okay, yang penting campsite ni dia daripada KL dalam 2 jam macam tu. Okay, campsite ni berpagar. So penuh lah dengan pagar. Bila malam pagarnya tutup lah. Bila sampai korang nak masuk, just buka lah pagar ni. Okay, jalan masuk nanti aku akan letak di ni lah, permulaan video, korang tengok lah macam mana. Okay, jom kita masuk tengok apa yang ada kat campsite ni, apa yang campsite ni tawarkan. Dengan harga nanti aku akan letak di description. Okay, bila dah masuk, korang tutup lah pagar ni balik. Okay guys, bila kau masuk campsite ni, kau akan nampak parking bay yang mula-mula ni lah. So ini untuk ke tapak yang seterusnya, kita jalan depan ni dulu. So depan ni untuk parking je lah. So sini dia banyak kawasan yang berbuluh. Okay, yang bahagian ni dah kira macam bahagian hujung tapak lah. Nanti aku akan tunjukkan maps legend dekat dalam tu. Ni kira dah hujung. So sini pun ada laluan untuk ke tengah ni. Dia punya main dia cafe.
Ni tapak ujung. So ni akan tengok dalam map nanti lah tapak-tapak. So dia macam bertingkat sini. Situ kafe, situ musola. Jadi kita garut lagi. Okay, ni tapak ujung. Ni antara tapak yang hotspot lah. Tapak Alam Hussein. Ini view daripada ni lah hujung tapak. So sini pun ada tangga turun satu. Ini yang dekat tepi, betul-betul tepi sungai lah. So sini ada tangga turun. So yang mana ada anak tu hati-hati lah. Kawasan ni tinggi sikit lah. Ini boleh juga rasa hari ni air boleh lepas hujan keruh sikit. So ini kira hujung apa? Tapak lah nanti dalam map saya aku letak. Ini yang dekat depan aku ni kira bawah bamboo shed lah, bawah buluh. So kita pergi balik dekat jalan yang masuk tadi. Dia tengah-tengah ni lah kafe nya. So sini jalan nak ke sini dia betar, cuma sikit je off road. So korang boleh parking sini lah. Dekat tepi tu dah boleh pacak kemah. So memang kawasan ni berpagar dan kalau ikut korang punya luck, musim durian boleh makan durian lah, boleh beli durian. So aku 3 hari 2 malam kat sini. Aku pilih tapak yang berbuluh lah, teduh sikit. So ni jalan masuk untuk ke campsite 2. Campsite 1, 2, 1 yang depan ni. Dah depan ni sampai ke tengah campsite 1. Cuma sini kalau kereta laut tu kena ni sikit lah, tengok sikit sebab sini ada batu bonggol. Ni tinggi ni. So ni kat sini boleh parking untuk tapak ni lah, tapak 1, campsite 1 ni. So kita tengok sikit dekat ni, kafe ni. So ini entrance untuk ke kafe lah. Kafe ni kalau owner ada kat sini, dia akan dengan wife dia akan buat kopi lah. So sini surau, kawasan teduh sini. So hari ni kafe tak buka. Okay. So tadi yang hujung sana tu kira hujung lah tapak. Ni malam-malam boleh lepak sini minum kopi. Ini tapak yang aku duduk lah. Ini tapak aku duduk, bamboo shed. So ini semua yang tepi sungai lah. Untuk korang faham gambaran dalam map tu kan. Okay, kita jalan seterusnya. Kawasan ni memang cantik lah, penuh dengan pokok buluh. Boleh OOTD sikit kat sini. So sini campsite 1. Ni tempat aku parking kereta. So tak boleh nak ke belakang sangat sebab sini berbatu banyak. So kau nampak sini, sini campsite 1 lah. Ini yang berbumbungkan buluh, rimbunan buluh. Okey. Dekat map nanti dia akan lukis lah, dia letak gambar buluh. Yang sini sampai hujung sini untuk yang campsite 1 lah. Dengan yang kereta yang putih yang kat atas tadi, yang kat sana tu, tu yang last. Sebab atas ni dah jalan ke campsite 2.
So ni view untuk campsite satu lah. Cuma sini dia tinggi sikit air dia. So ini yang dekat bawah pokok buluh. Okay. Kalau korang tengok dalam tu nanti korang faham lah. Itu bamboo shed. 1, 2 ni yang kawasan berbuluh lah. Cuma kat sini dia macam air dia berbatu banyak sikit lah. So sini ada jalan turun ke tepi sungai. Dan sini ada satu sinki. Plug point nanti owner akan ni lah, kalau korang tak sampai owner akan tarikkan dia punya extension lah. Ini yang tengah lah, dekat untuk kalau siapa ada kemah besar memang sesuai lah. Yang kemah besar sini sampai ke sini memang untuk kemah besar. Kalau macam yang dekat aku punya ni, dia macam ada berbatu sikit, dia perimeter dia. Itu yang tadi atas tu, yang parking kereta tu kafe. So sini untuk view depan ni lah, yang bamboo shed punya ni, kawasan berbuluh ni. Teduh lah bawah ni, kira nak pasang kemah pun teduh lah, tak risau. Ini tempat kemah aku. So sini yang ada berbatu ni untuk kemah yang sedang-sedang lah. So daripada sini aku tarik wire, situ ada plug point. Aku punya ni 15 meter cukup-cukup je sampai kemah aku. Tu dia punya plug point. Ni view ni lah. Sini tepi sungai. Memang cantik lah view ni. Cuma hari ni baru lepas hujan, air agak keruh sikit lah. Kalau korang tengok bawah ni, dia memang teduh lah untuk budak-budak main. Cuma air sini dia agak laju sikit lah. Tepi-tepi ni boleh. Tepi-tepi bawah pokok buluh ni boleh lah. Cuma yang tengah-tengah ni agak deras sikit. Yang tengah ni deras sikit lah. So situ tapak atas tadi, tapak yang kat kereta putih tu. So ini tapak Alan Hussein tak silap yang famous tu. Memang situ memang view cantik lah. Okay. So jom kita pergi ke tapak campsite 2. Sini elektrik memang fully ada lah. So tak perlu risau elektrik ke, kau bawa plug extension je. Make sure extension yang panjang lah. Macam aku tarik dekat tu, ada 4 situ. Dan sini malam dipenuhi lampu lah. So jom kita pergi tengok dekat campsite 2. Toilet, kita pergi tengok toilet dulu. Cuma sini nak masuk ke sini, kereta lower tu kena slow-slow sikit lah. Sebab aku pun sangkut juga, ada batu-batu tengah jalan macam tu. So sini dia macam owner tarik, ada plug point sini. Boleh tarik ke bawah tu lah. Ni. Ini yang kawasan Bumbung Buluh lah saya panggil. Okay, nanti dalam map tu, ni start campsite 1 punya ni lah. Sampai ke hujung yang kereta putih di sana tu. Ni kafe. Ini jalan masuk lah. Okay, ni kita nak pergi ke toilet dulu. Sini untuk ke hot spring, kita tengok toilet dulu. Toilet dia memang cantik lah. Dalaman dia, air pun laju. So yang depan ni lelaki punya, yang belakang perempuan lah. So kita tengok sedikit sebanyak toilet dia. Ni tandas dia. Memang cantik lah, set slipper. Kena ikut peraturan lah kau masuk. Dia setiap toilet tu ada ni lah, shower. So kita pergi campsite 2. Campsite 2 ni dia macam bahagian hujung lah.
So sini korang kena hati-hati sikit lah buat kereta. Sebab dia apa ni, tepi lereng bukit macam ni agak tinggi lah. Dan agak risky kalau selisih kereta. Nampak tu, tinggi bawah, air kat bawah tu. So lereng dia agak curam lah. So hati-hatilah. Sini dia macam mana letak macam ni untuk simpang kita masuk. Okay. Dekat atas ni tinggi air kat bawah tu, nampak ni. Okay, dekat belakang ni ada gazebo satu. Dan ada tandas lah untuk satu campsite ni. Kita tengok lah air dekat sini turun tangga dia ni. Okay, dekat campsite 2 ni memang tak ada banyak batu lah. Ini memang tempat yang orang cakap apa, boleh berenang macam tu lah. Dia macam flat sikit. Itu view dari atas. Okay, sini memang untuk budak mandi bawa pelampung lah. Mungkin dalam aku tak try buat tempat ni. So awaslah anak-anak korang. So gazebo ni besar. Boleh ni. Ni rasa ada 3x3 meter ni. Ataupun 3x4. So dekat ujungnya ada 2 sinki. Dan sini ada tapak lah. Mungkin siapa yang nak ambil tapak dengan gazebo. Dan yang dekat campsite 2 ni dia macam satu tempat lah. Campsite satu tadi dia macam memanjang sikit. Situ ada toilet. Dekat belakang ni air dia agak laju jugalah. Sini agak bahaya juga kalau air laju ni. Dan sini memang kawasan yang luas lah untuk campsite 2 ni. So dekat gazebo tu ada plug point. Mungkin korang kena ready extension yang panjang lah. Sebab ni dia macam semi-wide lah. Ni hujung lah. Dapat ni best. View dia cantik. So sini untuk turun bawah lah. So anak-anak tu kena hati-hati sikit kat sini sebab dia tinggi. Nampak ni. Okay. Memang korang kena awas anak korang. Apa detail map dalam tu aku akan letak dalam sini. Aku akan letak legend yang macam map tunjuk lokasi kat mana tapak-tapak ni. Okay. Sini macam ada orang cakap apa? Macam ada chalet. Tak pasti chalet ni harga macam ni. Itu kena book dekat SKB nantilah. So ni toilet belakang. Male female. Ni toilet belakang lah. Okay. So sini keadaan daripada hujung campsite 2. Okay. Cuma kawasan atas ni aku tak pastilah ke mana. So aku tak berani naik sebab macam hutan sikit. Di hujung ni macam ada chalet lah. Mesti ada orang ke tak? Mungkin yang tak nak apa? Tak nak berkemah. Boleh lah. Duduk kat chalet ni. Ni dah betul-betul hujung. Nampak sini kalau hujan kat atas tu nampak awan kapet. Tengok sikit atas bukit tu. Memang view cantik lah. Sini tak pastilah campsite apa sebelah sana.
Aku kena kaji sikit campsite apa. Ni di hujung campsite 2. Hari ni air agak laju. Tapi dekat tengah tadi tu cantik lah. Air dia macam flat sikit. Ini macam berbatu juga. Okay. Dekat ujung ni. Itu owner campsite. Okay. Tengok sikit sebanyak. Okay, berdasarkan yang aku tanya owner tadi, dia cakap atas ni ada tapak lapang, boleh tengok maksudnya sunset. Kalau tengok view cantik lah. Jom kita try tengok. Aku tak pasti. Oh, ni tandas ni lah yang untuk campsite 2. So sini agak ni lah kawasan agak lapang atas ni. Dan owner cakap dia tembus balik dekat kawasan apa tu, toilet. So mendaki sikit. So dah nampak awan lah. Dia agak tinggi lah atas ni. Penat. Oh, dia kawasan lapang macam ni. So korang nampak view atas tu, awan kapet. So jalan turun aku tak pasti ke mana. Jadi kita pusing-pusing je lah atas ni. Cuma kenderaan tak boleh naik atas ni sebab dia agak tinggi lah. Dan cerun. Ini tak pasti berfungsi tak apa baik ni. Okay. So nampak bukit tu. Atas bukit. Oh, ini memang betul-betul dekat high ground lah. So mungkin owner jarang guna tapak ni. Tinggi juga bawah tu. Seram. Tengok. Okay. Ini mungkin dibuka nanti ataupun macam ni, tak pastilah. So jom kita turun bawah balik. Macam hiking pula. So ini kawasan nak ke hot spring. Oh, ni dekat atas ni. Turun dekat toilet. Semua tempat aku pergi. So atas tu agak best untuk tengok view sunset. So sini turun balik dekat kawasan toilet tu lah. Okay. Jom kita pergi dekat hot spring. Ni toilet tadi yang mula tadi. Okay, hot springnya korang nampak tengah tadi kan, ni tempat aku pakai kereta merah tu. So dekat owner punya tempat duduk ni, tempat tinggal dia sini. Ni owner parking kereta, sini ada hot spring. Okay, kita try tengok. So sini tempat dia hot spring.
Ni berjalan ke sini untuk tengok hot spring. Belakang. Jauh bang belakang? Hot spring? Dekat tak jauh lah. Oh ya ke? Okey okey. Tapi sekarang ni dia mungkin sebab campur hujan. Oh kurang sikit Kurang sikit. Okey okey. Okey, kita tengok hot spring dia macam ni kat belakang tu. Sini ada macam apa? Rumah. So tadi aku naik atas bukit tu tadi. So atas tu agak macam banyak ni lah sikit rumput-rumput. So kawasan ni memang kalau korang yang suka semi wild ataupun suka yang wild punya camping, memang try lah kat Rampau ni. Quite nice tempat ni, dia bagi-bagi sejuk, air dia pun sejuk. Dan tambahan pula kat sini ada air panas pula kan. Mungkin sekarang ni waktu hujan dia mungkin suam-suam lah kot. Tak tahu lah abang tu cakap tadi. So kita try tengok. Mana aku pun tak tahu, aku for first time. Oh ni air panas dia. Korang tengok. Wah. Menarik. Ni sumber air panas dia. Ni air panas dia. Jadi kita test air panas ni. Panas tak? Test sikit. Lah. Cuma sebab mungkin sebab hujan dia apa ni? Dia suam sikit. Sebab tadi hujan lebat. Hujan yang air banyak lah, mungkin dia ni sikit. Sini ke air panas dia? Saya rasa sikit mata air tu. Tak ni tak. Tu yang tu air panas ke tak? Okey. Cuma aku nak rasa air panas dia. Ini tak tahu lah air panas ke ataupun tak. Tapi nampak buih-buih tu macam air panas. Ni air panas. Wah, panas lah. Kena cantik dia punya tasik dia. Nampak tu berasap. Okey. Sini korang nak panaskan badan, memang best lah. Okey. Yang korang nampak biru sekarang ni air panas. Okey. Dekat Kasra Sahom. Korang boleh mandi dekat sini, ada pool dia. Tengah-tengah hutan, korang rendam air panas, memang best. Okey, itulah sedikit sebanyak dekat aku review dekat Kasra Sahom ni. Air panas ada, kena mandi air yang sungai pun ada, cantik air dia kat situ tadi. So high ground pun ada, atas bukit tu kau boleh tengok sunset ataupun sunrise. Okey, apapun nanti, semua sekarang dah booking melalui Buktapak ataupun SKB. Korang boleh tengok lah dekat situ. Memang best lah try tempat ni. Cuma kadang-kadang tu tapak dia limited sikit. Ataupun kalau korang nak direct contact owner pun, aku akan letak nombor telefon nanti lah dekat description. Korang boleh terus WhatsApp dia. Okey. Okey, itu je untuk kali ni di Kasra Sahom. Kita jumpa di next camping. Assalamualaikum.